Assalamualaikum. Jumpa lagi Dr. Lek, sembang biasa, ilmu luar biasa. Kali ni aku nak kongsikan macam mana nak atasi mental block kepada korang yang tengah belajar atau nak siapkan tesis tu. Aku cakap ni berdasarkan pengalaman aku masa buat PhD. Supervisor aku betul-betul beri aku kebebasan berkarya. Dia motivasi aku mudah je, tapi power. Kau buat je. Itu ayat keramat dari dia. Pernah tak kau duduk depan laptop, tengok skrin, tapi kepala kosong? Nak tulis, tak keluar. Nak fikir idea, semua macam beku. Itulah dia mental block. Aku pun pernah kena. Kadang masa tengah semangat lah, tiba-tiba otak macam stop. Stres dia Tuhan je yang tahu. Kenapa boleh jadi mental block? Okey, jom kita sembang sikit. Kenapa jadi mental block ni sebenarnya? Aku pun ada tulis dalam buku ni, dalam bab 4. Kadang sebab kita terlalu push diri kita sendiri, nak semua perfect, semua kena jadi cepat. Lepas tu, bila jadi, kita pula rasa tak cukup bagus. Itu punca dia. Kadang tu, otak kita letih, tapi kita paksa dia kerja. Macam enjin kereta, panas, tapi kau still tekan minyak. Memang jam lah dia. So macam mana nak lawan mental block? Satu, berhenti sekejap. Jangan lawan. Rehat dulu, bangun keluar jalan, dengar lagu, minum kopi. Kadang 10 minit berhenti tu boleh reset otak. Kedua, tukar tempat. Kadang otak kita boring tengok tempat sama je. Duduk tempat lain, pergi kedai kopi ke. Sikit je perubahan fizikal, tapi kesan besar pada mental. Ketiga, tulis je apa saja yang keluar. Jangan tunggu idea power. Tulis je. Merepek pun tak apa. Sebab selalunya idea yang cantik keluar dari tulisan buruk dulu. Keempat, sembang dengan orang. Kadang lepas borak dengan member, terus datang satu idea. Sebab otak kita ni perlukan rangsangan luar untuk hidup balik. Dia perlu recharge. Jangan risau kalau kau kena mental block. Itu tandanya otak kau tengah minta ruang. Bukan kau tak hebat, cuma kau manusia. Kalau idea tak keluar hari ni, relax, tenang. Esok masih ada. Ingat, kadang-kadang diam tu bukan gagal, tapi recharge. Bila mental block datang, rehat dulu, reset. Dan bila ready, kau bangkit semula. Zaz.